saya juga sebenarnya apabila kita dapat laporan daripada ni, walaupun sahabat saya YB Kulim telah kupas tentang indeks perpaduan nasional ni, jadi saya sebenarnya nak sentuh jugalah sikit YB Speaker. YB Speaker, saya ni baru mula saja. Ya, ada lagi 20 minit. Silakan. Kurang. Okey, YB Speaker. Kenapa saya nak sentuh? Apa kaitan dia? Sebab dia ada dalam The Greater Kedah, ya, iaitu keterangkuman sosial dan budaya, iaitu teras ketiga kita, dan juga dia memberi gambaran kepada orang yang mana mungkin baca laporan ini, pelabur-pelabur mungkin kata, di negeri Kedah ni ada isu perpaduan yang serius because we are ranked at the bottom of the list. Ini something very wrong. Ya? Jadi apa yang saya nak rebut kajian ni. Saya nak katakan kajian ni bias. Kajian ni bias dan saya nak Dewan ni rekodkan supaya mereka yang buat kajian ni lebih berhati-hati dan lebih terbuka. Apa antara poin saya nak highlight? 3 poin saja. Daripada 10 yang ada, I can give all of them. Tapi saya bagi 3. Ranking dibuat tanpa pendedahan ralat statistik. Kita tak ada details of it. Dari sudut ralat statistik. Kedah mempunyai kadar respon paling rendah. Bila jumlah responden, bila you buat survey, respondents you rendah, dia akan lead apa? Non-response bias. Contohnya, sepatutnya tanya 10 orang. 10 orang jawab, katalah, baik dengan tak baik. Kalau 8 orang jawab baik, 8 orang jawab baik, so kita tahu 80% kan yang baik. Tapi kalau responden 2 orang, seorang jawab tak baik, 50% tak baik. Tadi 20% saja. Kalau 10 orang, 8 orang sebut baik dan 2 orang saja sebut tak baik, so yang sebut tak baik for the state adalah 20%. Tapi kalau responden saya rendah, 2 orang saja, dan 2 orang ni, seorang cakap baik, seorang cakap tak baik, my respondent, percentage dia 50% cakap tak baik. So this is fundamental flaw of this research. Jadi perkara ni yang kita harus ketengahkan dan mereka kena harus berhati-hati dan tak boleh terburu-buru. Ya? Dan apa lagi yang ketiga ni, YB Speaker, indeks ini mencampur adukkan unsur perpaduan sosial dengan persepsi terhadap tadbir urus dan pembangunan. Apa kaitan you punya kajian tentang perpaduan nasional dengan tadbir urus dan pembangunan? You nak kaji pembangunan, you kaji pembangunan. Macam mana you boleh generalizekan findings itu dan akhirnya memberi gambaran yang salah? This is something yang perlu diberikan perhatian oleh mereka yang melakukan kajian. With due respect to the team, I'm not against them. Saya pun daripada dunia akademik sebelum ni. Tetapi when it's come to the state of Kedah, I must stand up and defend my state. Sama-sama kita mempertahankan negeri kita. Ada 10 perkara lah YB Speaker. Tapi saya bagi 3 saja.